Ni kunci kereta kan, Ai? Ni kunci kereta siapa? Ai curi kereta orang je. Kau ada tak kenalan yang nak invest dalam gold? Invest? Gold? Kalau abang perlukan teman borak, sudi-sudilah untuk telefon saya. Nora dengan Hafiz 3 tahun gitu lah, Cik. 3 tahun, kenapa Nora tak nasihatkan dia? Nasihat yang lembut. Nasihat yang lembut, insyaAllah Hafiz boleh dengar. Sama Hafiz. Bro, sabar. Kita kena low profile sikit. Budak yang tadi kita kasih dengan Mirul Pedalca, dengan tadi makcik kepo mana entah dah call. Jaga-jaga sikit bro. Okay? Kamu sama. Alright, cuba besok. Apa-apa elok-elok sahabat. Alright. Malam menelan nafasku, doa terhenti di dadaku. Aku diam dalam runtuh mencari Tuhan dalam lulu. Jika ini jalan darimu, mengapa aku masih jatuh? Puan, Syari Jumaad ada di rumah? Dia tak ada. Saya investigation officer dari Police Division. Puan ni siapa? Saya Ibu Syari. Boleh saya masuk? Silakan. Boleh tunjuk bilik dia? Tu, silakan. Waktu gini dia selalu kat mana? Time ni dia bekerja. Dia kerja sebagai apa? Dia buat delivery, tapi balik tak tentu pula. Cik tak tahu. Okey, tak apa Puan, macam gini. Ini kad saya. Bila Sari dah balik, Puan atau Sari boleh kontak saya untuk membantu dalam siasatan. Okey? Ya, baiklah Cik. Makian untuk kami nampak macam gangster, tapi hey. Okay, hold up. DJ MS di sini dan juga Ai Boyan. So sekarang kita berada di MT Auto Service. Daripada Disember hingga ke Februari sebelum Chinese New Year ada 10% off discount from basic to premium packaging and servicing. Dekat mana? MT Auto Service, Polaris at Woodlands. Betul tak, I? Betul tu. Apa promo code-nya? Kalau nak gunakan diskaun, gunakan #Sangka. Jangan lupa Sangka 10% off di MT Auto Service di Polaris at Woodlands. Jumpa anda di MT Auto Service. Thank you for being our co-sponsor. Hai, maaf. Sorry tau, kita lambat sikit. Ada hal tadi dekat rumah. Tak apalah, Mak. Bukankah tu Alkisah? Awak kenal dia orang? Yishun Seletar Park ni. Awak nak diri aja ke? Saya ingatkan awak tak nak duduk. Jom duduk. Best kan? Jadi content creator? Bodoh lah. Okey.
Kenapa tiba-tiba awak minta untuk jumpa saya? Tu hari kan awak tanya saya okey ke tidak. Sebenarnya Saya tahu awak lagi ada masalah kan? Tapi biasalah orang lelaki kan? Mana nak dia ceritakan masalah dia dekat orang. Lagi-lagi orang yang dia tak kenal. saya nak minta pendapat awak ni. Boleh? Salah ke kalau kita pinjamkan orang duit, dia dah tak boleh bayar, kita ambil hak milik dia? Hak apa tu? Kereta dia. Awak buat macam itu? Kalau dari segi undang-undang, hak milik orang berkaitan dengan minjam-meminjam duit ni, saya ni kurang fasih. Tapi dari segi ihsan, awak tak fikir ke yang dia mungkin perlukan kereta tu? Tapi dia yang kasih kereta tu pada saya. Dia yang kasih saya kunci. Dia yang suruh saya ambil. Awak tanya secara paksa ataupun tak? Saya pukul dia sebelum saya ambil kereta tu pada dia. Awak pukul dia? Awak buat macam gitu? Kejam sangat ke perbuatan saya tu? Okay guys, so sekarang kita Alkisah Production ada dekat Yishun Seletar Park. Pasal kita nak tanya orang-orang kat sini apa yang best sangat dating dekat park macam gini. Jom kita tanya orang. Let's go. Fad, aku rasa abang dengan kakak ni boleh. Jom. Jom. Siapa lagi yang tahu tentang cerita ni? Sahabat saya, Hafiz. Hafiz pun terlibat? Okay, jom. Kita dah sampai. Hai, Assalamualaikum. Boleh tak kita tanya korang dua je soalan? Join kita sekejap aja interview. Perlu ke bang sekarang? Boleh lah bang, sekejap je bang. Tak sampai 5 minit pun. Boleh lah. Kenal orang? Kenal. Ni Alkisah kan ni? Kisah ni. Alamak, Fad. Abang ni garang sikit lah. Bang, sorry. Kita tanya kakak lah ya. Kau stay sini, kau stay. Hai kak. Okay kak. Hai. Soalan yang pertama, I nak tanya. Apa yang best sangat dating dekat park macam gini kak? Oh, kalau kat sini dapat udara segar. Hari ni pun cuaca tak berapa panas. Jadi macam agak selesa lah dekat luar hari ni. Tapi you tak rasa macam lagi best ke kalau macam lepak kat Haji Lin ke, kafe ke? Boleh jugalah. Tengoklah mood kalau nak lepak dengan ramai orang ke. Tapi hari ni kan ada private matter nak discuss kot. So mungkin lebih kesesuaian kalau kat sini. Oh, alamak. Sorry mengganggu. Tak Tapi apa. okay, last question. Kita make it fast. Boleh. Saya nak tanya, pada pendapat you, kalau lelaki ajak dating kat tempat park macam gini, red flag tak? Oh. Soalan apa saya ni? Lag bro, lag. Lag, chill lah. Tanya je pun. Sabar. Terima kasih kak Terima kasih. Sorry. Apa sih ni? Sorry. Awak kalau tak gaduh dengan orang tak boleh Potong steam lah, Syah. Awak kalau marahkan dekat orang, boleh tak jangan buang dekat saya? Saya minta maaf. I think you're wasting my time right now. Syah.
Kau lagi? Kak, busy. Kau tak nampak? Aku lagi buat apa ni? Berkelah? Hei, orang nak berbual dengan Kak. Jom masuk. Kau tak nampak kat dalam tu? Ramai orang. Kau nak buat pasal apa ni? Pasal duit lagi? Bukanlah. Adalah banyak benda ni orang nak share. Tapi takkan nak berdiri gini kan? Buat kat luar je. Kat dalam ramai orang. Jalan lah. Jalan mana? Sakit tu. Dah lah. Kau nak pergi mana lagi jauh-jauh? Dekat atas tu tak ada orang jaga. Kat tengah ni akak nak suruh orang berbual. Habis? Dah lah. Tu ada tiang. Sandar lah. Apa akak ni? Manja. Kan sedap sikit orang sandar sambil berbual. Pemandangan pun lawa. InsyaAllah apa lagi kau nak berbual? Kak ni angsty Asyik marah je kerja. Habis? Kalau tak marah, nak jadi apa kau? Biar awak hidup? Kak, betul ke akak tak ada duit? Memerlukan ni. Kata tak nak berbual pasal duit. Habis kedai kau tu? Kedai tu dah nak tutup. Biasalah Kak, kalau sales tak bagus, crowd tak ada, buat apa? Kau salahkan sales lah. Okay. Orang tak tanya pasal duit. Sekarang ni orang nak tanya Kak. Akak ada kenalan tak? Apa? Kau tengah cari calon? Bukan. Orang nak buka bisnes. Kau nak buat apa? Invest dekat gold. Kau buka bisnes gold? Dan diri kau tak terurus, kau nak buka bisnes gold lagi? Habis akak cakap banyak. Akak ada bisnes sendiri pun tak ada duit. Ini pun bukan bisnes aku tau. Ini aku tolong kawan aku je tau, Dan. Ya eleh. Cakap macam ya ingatkan bisnes sendiri. Rupa-rupanya kawan punya. Sekurang-kurangnya aku ada bisnes, bawa balik hasil. Engkau berbisnes-bisnes sebagai satu sen pun tak ada. Malah kau bawa balik hutang lagi aja. Minta duit lagi aja. Akak kalau tak membebas satu hari tak boleh Orang betul-betul nak buka bisnes, investing gold. Habis berbual macam gini, tak kasi semangat langsung. Kau nak semangat apa lagi? Kalau nak hasil sangat, jual lah kereta kau. Kereta tu tak ada lah. Macam mana tak ada pula? Kena curi. Kena curi? Siapa yang curi? Kawan orang lah, orang kenal juga. Siapa? Adalah ni orang hutang dia duit ni. Mamat ni. Kau hutang orang, belakang tu orang tu ambil kereta kau. Ya. Memang padat. Siapa yang curi kereta kau? Adalah ni Mamat ni nama kawan orang jugalah. Siapa? Adalah nama dia. Cakaplah. Air Boyan. Air Boyan? Asal? Akak kenal ke? Dah nampak kan tadi Kiki marah? Kalau nak tahu lebih lanjut, saksikan Sangka. Dan juga terima kasih kepada Fame by Dad's Corner dan juga Brunch at Legundi kerana menaja episod-episod Sangka. Korang nak tahu lebih lanjut? Boleh lungsuri social media mereka untuk mengetahui dengan lebih lanjut wedding packages that's available for 2026. Bukan itu saja Kak, diorang pun ada lauk kampung dan juga shell out. Di mana? Di IT West Block 2 Level 2. Opening hours dia bila Kak? So mereka buka setiap hari dari jam 11 pagi hingga 9 malam dan free parking for every Sunday. See you guys. Assalamualaikum. Ibu, saya dah balik. Ibu, saya beli roti sardin ni. Tak ada dapur. Saya masuk bilik dulu, Bu. Tak ada. Duduk sini. Ibu nak berbual. Ni dari mana ni? Daripada luar. Sekarang, ibu nak air jujur dengan ibu. Segala perbuatan buruk air kat luar. Air buat apa kat belakang ibu? Air buat apa selama ni kat belakang ibu? Sampai I datang rumah.
Cakap! Jujur dengan ibu! Ibu ingat tak fikir apa? Air balik ibu macam gini. Ai cukup bangga. Cukup bangga tengking ibu. Ai tahu tak? Itu kurang hajar. Ai tahu tak tengking orang tua tu kurang hajar? Tengking ibu bapa tu anak yang kurang hajar. Macam mana buruk pun, Ai tetap anak ibu. Kesusahan Ai, kesusahan ibu. Air pun tak nak kurang ajar dengan ibu. Air sayang ibu. Tentang air tu, nanti Air fikirkan jalan sendiri. Jangan sampai perangai Ai macam gini, Nora dengan Hafiz tak berkahwin. Ibu nak pergi mana? Ibu nak turun bawah. Ibu nak redakan hati ibu. Ibu tak nak Ai jadi anak yang derhaka. Kadang-kadang, bila kita marah, kita akan lukakan hati yang orang kita sayang. Angin malam sampaikan rindu pada bintang yang tahu tentangmu. Setiap mimpi masih wajahmu dalam doa sebut namamu. Berlalu tanpa suara, namun hatiku tetap setia. Walau dunia berubah-ubah, cintaku tetap seindah bulan. Masih ada dalam setiap hela nafasku. Yo, sorry you, I lambat. It's okay. Wait, you tak marah? Tak. Wow, that's something new. Ni, I tahulah beberapa hari ni kita dah terlalu panas, hangat. Yang you pakai baju besar-besar ni asal buat kipas? Wah, dah pandai basuhkan orang. I learn from my expert, you. You suruh basuhkan I apa? Dia you pula asal pakai baju putih? Tak pernah. Baju putih, pasal bila I jumpa you, hari I makin ceria dan cerah. Mak, punchline I. Sweet tak? Macam you juga. Habis ni, favourite colour you pink eh? Taklah, mana ada. Blusher colour pink kan favourite colour you. Okay lah. Since you jumpa I, I'm sure that's a good news. Okay, I dah discuss with my parents. They agreed to the 500 packs lah. Wait, what? 500 packs don't agree? Seriously? Alhamdulillah. Oh my god. Wow, you really put in the effort and initiative. Thank you so much tau. Dan kalau gitu kita dah tak payah susahkan Ai lah dengan ibu dia pasal duit 3,500 tu. Kita boleh work on ourselves lah. Okay, pasal Ai, I think I'm okay with your friendship with Ai lah. Really? Yes. Wait. Ni Nora ke? Yes. Tak apalah, I rasa if I want to be with you, I think I kena faham you lah kan. I tak nak menyusahkan you. You belajar dictionary ke Google ni? Tiba-tiba you sweet ada pick up line semua. But seriously, you tiba-tiba berubah. Thank you so much. And talking about Ai, kejap lagi Ai nak jumpa Ai. So you relax, we'll talk in front of you. Okay? Okay. Tu dah sampai tu. Okay. Ciao. How are you, Mat? Good, brother. Apa yang penting sangat nak jumpa Ni aku nak sampaikan pasal ibu. Api kan?
Since Mak Tiri ada kat sini, aku rasa aku nak clear benda lah kat sini depan kau. Biar aku buat depan kau, Hafiz. As long depan aku okey. Nora. Kau sikit hari ada jumpa ibu kan kat masjid? Apa yang kau berbual dengan ibu? Kau tak perlu nak sampaikan pasal hubungan korang dua apa pada ibu? Perlu ke nak bercerita pasal kau dengan Hafiz kat ibu? Bila masa pula aku berbual dengan mak kau? Kalau kau tak berbual, habis siapa yang berbual dengan ibu? Tak ada, sekarang sebelum kau tanya aku, kau ada tanya ibu kau dulu ke belum? Ibu takkan nasihat aku pasal hubungan korang pun. Kau faham tak? Hey guys, aku rasa relax. Okay. Ni benda I'm sure there's a misunderstanding. Korang ni kalau jumpa, tak gaduh tak boleh Mesti ada. Lagi depan mata aku. Kadang-kadang aku tengok korang pun macam Tom and Jerry tau. Tom and Jerry Favourite kartun bro. Tak apa, ni nanti boleh berbual. Bro, pasal ibu lagi penting. Apa cerita bro? Aku rasa ibu ada masalah kesihatan, Fiz. Tadi aku ada bertekak dengan ibu, Fiz, kat rumah. Lepas bertekak tadi, dia terus keluar. Tak tahu mana dia pergi seorang-seorang ni. Lepas aku habis rokok, waktu aku nak buang tu, aku dah nampak darah atau sampah. Darah. Mesti ada benda ibu sembunyikan. Look, bro, aku pun dah berbual dengan Nora. Pasal yang 3,500 yang kita dapat berbojenggo tu kan, kita tak perlukan lagi bro. Dia pun dah agree untuk go for 500 packs. Jadi aku rasa duit tu kau boleh pakai bawa ibu ke check up. Okay? Korang betul tak perlu kan? Don't worry bro, kita dah berbual. She understands. Ni lagi satu, Nora. Betul you tak berbual apa-apa dengan ibu sikit hari kat masjid? Tak adalah, mana ada. Okay. Sorry, aku rasa ni maybe orang sampaikan ke atau ibu terdengar ke. Lupakan lah. Kira sangkaan aku lah. So kalau macam gitu, aku minta maaf dengan kau, Nora. Apalah, it's okay. Macam mana pun kau tetap mak tiri ke. So, ni pun kita tengah nak dating makan. Trying to patch things up back lah. Tapi tak apa, for ibu, aku rasa maybe kita pergi jenguk ibu Ayi dulu, okay? Okay, boleh. Korang tahu apa tak? Aku terima kasih dengan korang punya bantuan. Sanggup untuk dahulukan duit tu untuk ibu. You should stay. Tak apa, biar aku je pergi cari ibu. Aku rasa you all really need the time. So aku yang jalan, Hafiz. Don't say that bro. Lagipun duit tu kau yang carikan. Untuk kita. Itu hak kau. But whatever it is, we have to find a way back to pay the 30% interest. For now, prioritikan ibu. But thank you for letting us to have our own time. Terima kasih atas korang punya bantuan. Thanks you. Bagi masa. Nak makan apa order? Assalamualaikum, Bu. Maya. Sihat? Alhamdulillah, sihat-sihat sakit. Orang tua biasalah, Maya. Ya. Kenapa ni, Bu? Ibu kalau call Maya kan, mesti ada benda. Mesti ada yang tak kena. Kenapa? Ai, Kenapa? Kenapa dengan Ai? Ai buat apa dengan ibu? tadi petang dia tengking ibu. Ibu kecil hati dengan dia, Maya. Sabar, okey. Kenapa? Ibu ada tanya dia tak? Kenapa? Itulah ibu nak cari kesempatan nak berbual dengan dia. Bila-bila masa nanti kalau Maya tersempat dengan Ai, Maya cuba cakap dengan dia. Selama ni ibu tahu kan memang Ai tu macam gitu orang dia. Maya lebih tahu dia kan. Maya lebih rapat dengan dia kan. Sebab tu tadi ibu macam kehilangan. Sebab tu ibu telefon Maya. Kalau Maya nampak dia, nanti Maya cakaplah dengan dia. Nanti Maya bantu ibu buat pengai. Apa ni? Apa pasal ni? Kenapa ibu nangis, Maya? Bu, nanti Bu. Malam menelan nafasku, doa terhenti di dadaku. Aku diam dalam runtuh mencari Tuhan dalam lulu. Jika ini jalan darimu, mengapa aku
erti reda, walau hati belum sembuh. Aku dipaksa belajar reda, bukan kerana aku kuat. Jika ini sangka darimu, ambillah segalanya dariku, asal kau tak pergi dariku. Aku hilang arah, aku hampir